sebelum kita meninggal dunia, buatlah 7 perkara. Yang pertama, adanya anak yang saleh. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, sadaqatun jariyah. Yang keempat, bangunkan musalla atau masjid. Yang kelima, mushaf yang diwakafkan. Yang keenam, sedekah air atau salurkan air kepada orang ramai. Yang ketujuh, hendaklah dia membersihkan sungai atau dia membuat sungai kepada orang ramai. 7 perkara ni sebelum dia meninggal dunia, dia ada buat benda yang macam ni. Ya, maka dia ni selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Jadi bukan nak suruh buat 7 ni berat lah. Salah satu ada di antara 7 ni, maka dia di antara disebut orang yang bahagia di dunia, dan dia adalah orang yang bahagia di akhirat. Wallahu